Hari ini kita akan review yang ini. Jadi aku ni tak suka figure yang artikulasi dia terbatas atau artikulasi dia menghindar satu figure daripada untuk menunjuk untuk kebolehan dia. Okey, ini figure yang aku 50-50 aku minat Ultimate Rising ni. Cuma disebabkan satu articulation dia yang membuatkan aku terfikir-fikir sama adakah ia berbaloi ataupun tak. Jadi okey, ada figure dia. So, sebelum tu aku dah buka lah, aku dah main apa semua. Agak kecewa. So ini dia. So ini dia beritahu yang warning, sharp. Okay, benda ni tajam. Macam biasa ada mata hitam, ada mata merah. Ini pun dia tunjuk bahagian-bahagian mana tajam. So figure ni banyak tajam jugalah. Okay, ini aksesoris. Ini saja yang kita dapat. Tangan, 4 pasang tangan, termasuk 5 termasuk penumbuk dan kepala hitam, mata hitam. Jadi ini antara pilihan alternatif untuk korang yang tak ada ultimate. Dan ini adalah alternatif tetapi alternatif ni dia punya dia ada bicep tapi bicep dia terbatas. Jadi dia lebih kurang ada bicep tapi terhindar. Jadi macam lebih kurang macam tak ada bicep. Macam tu lah. Okey, mari kita tengok kepada dia punya aksesoris. Jadi untuk aksesoris dia datang dengan ini, tangan terbuka atau tangan relax hands. Okey, memang cantik. Cantik lah, gold dia apa semua dengan hitam. Kontras memang ngam. Okay. Dan tangan kedua ialah tangan posing Kuga. Okay. Dan yang ketiga dia tangan, nak kata genggam tak genggam, sebab benda ni pun tak ada tangan untuk pegang weapon ke apa. Dan aksesoris tangan yang last sekali, macam biasa Kuga ni dia punya trademark dia jari good atau jari ibu jari, macam tu. Okay, last sekali kita dapat dia punya kepala. Jadi kepala dia macam ni lah. Okey, yang aku punya dapat tak berapa elok lah daripada segi pen dia, tepi-tepi tu. Tapi overall tak apalah, tak berapa minat pun kepala mata hitam ni. Okey, tapi bagus lah, dia ada lebih. Jadi figurnya sendiri pula. So lepas bermain-main dengan dia, mari kita tengok detail. Kita pergi dengan kepala dulu, maybe. Okay.
untuk kepala. Okey, detail dia macam tu. Biasa je. Okey. Dan warna dia tak sekata. Dia macam sini gold biasa, champagne gold, dan tengah ni macam gold macam dark sikit, darker gold lebih gelap. Dan ya, rasanya semua macam tu. Dia macam ada part yang gold yang lebih gelap, dan ada part gold yang tak. Gold dia tak sekata sebenarnya. Contohlah dekat kaki semua sekata. Dia tak sekata dekat area sini. Dan sini badan apa semua. Dan kalau kita tengok, dia banyak detail sebenarnya. Kedut-kedutan dia dekat tangan dia apa semua, macam urat-urat apa semua. Memang cantik lah. Memang detail dia. Memang dia badan dia pula buff kan. Macam, tapi agak annoying dengan dia punya shoulder ni. Dia macam kejap. Ya, macam tu lah. So tengok kaki dia, banyak texture apa semua. Memang lawa. Belakang dia ni, tapak kaki dia ada linto ke apa. Ya, linto punya ni. Okay. So ini alternatif untuk tak mampu ultimate lah. Ultimate pun sekarang harga naik gila-gila. So aku ada satu cara untuk nak selesaikan masalah bicep swivel. Tapi tak apa, kita tengok nanti lepas kita dah buat articulation. Okay. So kita tengok rotate 360 apa semua. Right. Rotate 360 apa semua. Alright. So mari kita pergi dekat articulation. Jadi untuk articulation kita pergi dari kepala dahulu. Kepala dia bawah setakat tu je. Atas okey lah, dimaafkan lah, acceptable. So bawah dia macam tu je. Macam tu je. Mungkin kena beli neck extender, mungkin. Untuk kepala, kita pergi, dia boleh rotate 360 tanpa halang. Bagus, sangat bagus. Lepas tu shoulder pad dia bagus. Okey, tak ada masalah. Untuk tangan, dia boleh buka tangan dia luas banyak tu. Okay. Agak luas. Okey, bagus. Untuk dia punya bicep terhalang. Macam tu. Dia ada bicep. Kalau korang boleh tengok sini, dia ada bicep, tapi dia terhalang. Okey. Lepas tu double joint dekat siku. Jadi disebabkan dia halang bicep, jadi diorang bagi alternatif boleh pusing benda ni. Kononnya dah fix, kononnya alternatif untuk bicep, kononnya lah. Okay, dapat double joint dekat siku macam ni. Dan boleh pusing sini. Dekat dia ni boleh macam biasalah, SHF, SKC. Dia ni boleh rotate, boleh pergi arah sana sini. Okay. Untuk tangan dah. Untuk badan, dia boleh dongak ke bawah banyak tu. Tak jauh. Ke belakang banyak tu. Okay.
okey lah, decent lah. Nak kata hebat sangat tak lah dekat body dia. Dia macam standard SKC lah, tak ada nak wow sangat. Okay. Untuk kaki, pasal ialah dia boleh rotate apa semua, sebab dia pakai ball joint, tapi dia agak ketat, so better tak payah kacau lah. So untuk kaki dia boleh pergi jauh ke depan banyak tu, ke belakang tak boleh, tak boleh kot. Okay, keluar banyak tu. Dan perasan dia pakai sistem yang macam ni, sistem yang macam Hyper Kabuto yang lama, Kabuto Anniversary, dan Hyper Kabuto Anniversary, Hyper Kabuto Anniversary, dan Kuga Ultimate yang lama punya. Tetapi dalamnya dia pakai ball joint yang jenis yang SKC yang baru punya. Jadi bagus lah, dia dah tak pakai yang jenis batang macam tu. Kan batang tu kalau nak cabut kaki dia kena panaskan dulu apa semua. So bagus lah, tengok dia macam update sistem lah. So macam biasa boleh rotate dekat tie swivel, okey lah. Ada tie swivel, ada double joint dekat lutut. Okay, boleh pusing sini, ada sini, ada pivot. Boleh pusing lebih banyak daripada luar tak banyak. So boleh atas bawah, dan ada toe articulation. Lagi sekali, modification ni untuk sesiapa yang berani ambil risiko. So siapa yang tak berani atau takut, tak payah. Korang yang oh wow, okay, mari kita try lagi sekali. Okay, satu dah dapat potong. Kita trim dia sikit. Okay, satu dah dapat potong. So dalam dia of course dah warna hitam. So kita trim dia lagi, bagi nampak sekata. So belah sini pula. Alright. Jadi selepas memotong inilah jadinya. Okay, nampak? Okay, dia ada warna hitam-hitam macam tu. Tapi tak apa, kita bukan nak tengok benda tu. Kita nak tengok sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Jadi apa yang macam sangkut-sangkut ni? Ya, jadi dia tak berapa rata, jadi kita kena ratakan dia. Jadi di sini tak ada masalah kalau pusing belah sini, cuma belah sini.
Sebab tak rata geng, jadi kena ratakan dia. Okey lah kot. Try lagi sekali. Masih ada lagi. Dia macam sangkut-sangkut sikit. Dia macam benda apa Kadang kena clear juga tepi-tepi dia. Kena bersihkan dia. Okay. Tapi tak apa kot, kan? Jadi nak memasang ni antara benda paling takut lah. Sebab dia batang macam ni dan kita tak tahu berapa lama dia akan bertahan. Jadi apa saya buat, saya masukkan dia dulu, ataupun letak sini sekali. Kita masukkan dia terus. Oops. Dan apa yang saya nak buat, kalau saya lipatkan siku dia dan kita push sampai klik. Okay. Tengok itu. Macam ni. Masuk. Okay. Kan okey macam ni. Maaf. Macam ni. See? Tak ada masalah, bukan macam ni. Okey, jadi kita akan buat sebelah lagi. Kali ni kita buat off camera lah, geng. Alright, setelah membuat dua belah tangannya, okey, sekarang tangan dia boleh ada bicep swivel. Okey. Tengok, kalau tutup, sebab benda ni dia akan tutup dengan shoulder pad, jadi orang tak akan perasan, kan? Lainlah kalau saya potong dari sini bawah sikit, mungkin orang perasan, orang macam, kan? So tapi setakat ni okey. Cuma dia agak menghalang lah, sebab dia ada ekstra lebih naik sampai ke atas. Jadi tapi overall tak ada masalah. Boleh je lah nak gerak bicep tu. Kan? Right. So, yeah. Jadi untuk size comparison, kita ada Ultimate di sini. Jadi Ultimate Kuka dengan kepala custom. So kalau kita tengok, ya, dia ni lebih buff dari segi, kalau korang tengok daripada sini, kaki dia, manakala yang ni lebih keding. Jadi aku harap third party ada keluarkan satu pasang kaki yang lebih buff. Tapi yang ni pun okey actually. Ya, dia ni pun ada macam ni, macam Kuga ni, dia boleh gerak di sini juga. Jadi dengan bicep yang baru letak,
yang baru modif. Dan ya, ini comparison dorang dua, ketinggian dorang lebih kurang, cuma kalau ikut daripada tanduk ini lebih tinggi lah. Tapi ya, kalau ikutkan sama je lah, daripada kaki sampai kepala dorang memang lebih kurang, cuma ya itulah, dari segi tanduk dia yang ni lebih tinggi. Seterusnya kita letak dia ni. Ini typical SHF anime punya style. Jadi kalau kita dia lebih pendek. Okay, konklusi dia, adakah dia berbaloi atau tidak? Jadi bagi aku, untuk aku nak buat bergambar dua orang ni, jadi sebab aku nak kata aku ni fans die hard Kuga, tak juga. Aku bukanlah fans die hard Kuga, cuma aku minat design dia. Aku minat design dia ni lah. Okay. Dan ya, ia berbaloi untuk bagi sesiapa fans die hard Kuga dan sesiapa yang berani modif untuk ni. Tapi kalau siapa yang tak berani pun tak apa, mungkin dia rasa berbaloi. Kalau dia die hard fans Kuga, dia rasa berbaloi sebab Kuga, dia Kuga, kan? So itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih.